Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak goreng udang buncis belada. Okey, jom tonton cara saya membuatnya. Ini antara bahan yang dah disediakan. Ada udang, ada bawang putih, bawang merah, cili padi, cili merah besar dan juga buncis. So, kupas dulu bawang putih, bawang merah. Buncis ni pula dipotong secara menyerong. Bawang dan cili merah besar tu saya akan potong kecil-kecil supaya senang nak dikisar. Kesemua bahan ni akan dikisar menggunakan chopper. Bila kita guna chopper, so hasil dia tak adalah terlampau halus. Okey, ini hasil dia. Seterusnya saya nak letakkan serbuk kunyit dan garam pada udang. Gaulkan biar rata. Bolehlah panaskan minyak, goreng sekejap udang ni sehingga masak. Kacau-kacau biar dia masak sekata. Bila dah masak boleh angkat dan ketepikan dulu. Kemudian minyak menggoreng udang tadi, tumis bahan kisar sehingga naik bau dan sedikit garing. Masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau biar sebati. Masukkan juga sos cili dan sos tiram secukupnya. Teruskan kacau sehingga sambal ni betul-betul masak. Bila sambal ni dah masak, dah cukup rasa, bolehlah masukkan buncis. Kacau sekejap biar dia layu. Akhir sekali barulah masukkan udang. Teruskan kacau biar rata. Udang ni tak perlu kacau lama sangat sebab dia dah masak. So kacau sekejap biar rata. Dah siap. Okey, udang goreng sambal buncis belada dah siap. Makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.